Dek, nak bayar? Ini je. Akak ada kad SMO? Ada kad ke, tak ada kad ke, sama je kad. Salah tu. Dengan kad SMO, akak akan dapat banyak istimewa. Lebih-lebih lagi di SMO Card Members Day. Jom saya tunjuk. Untuk semua buku, anda akan dapat diskaun sehingga 20%. Untuk semua alat tulis pula, akak akan dapat 10% diskaun. Bukan tu je, untuk pemegang kad SMO dapat diskaun sehingga 30% untuk item-item terpilih. Banyak tu. Lepas tu, kita ada combo istimewa. Tengok ni, 3 buku dapat RM41.90. Tak sampai RM50 pun 3 buku. Ikrok pula. Ikrok 1, penunjuk 5. Dapat RM14.90. 5 penunjuk tu. Kalau patuh 1, ada lagi 4. Akak, kita ada juga special combo premium item SMO. Akak akan dapat 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita bagi pula beg recycle SMO Bookstore secara percuma. Semua ni RM49.90 je, tak sampai RM20. Akak, kalau akak ada kad SMO dan membeli RM150 dan ke atas dalam satu resit, akak layak dapat hadiah percuma dari SMO Bookstore, iaitu keychain eksklusif. Bukan tu je Kak. Kalau akak sebagai pemegang kad SMO buat pembelian RM100 dan ke atas, nama akak automatik masuk ke dalam cabutan bertuah. Lepas tu, setiap pembelian akak dapat 2 kali mata ganjaran dan dapat kupon RM5 ke dalam Klik SMO. Kalau kawan akak yang pemegang kad SMO, kad dia expired dan nak renew kepada kad baru, diskaun hanya RM5 je untuk renew kad. Kalau macam tu, akak nak buat lah. Jadi apa tunggu lagi? SMO Card Members Day berlangsung dari 6 November sehingga 26 November 2025, khas untuk pemegang kad SMO. Jom serbu SMO Bookstore sekarang!